Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wal mudhakarata wat-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashrabu yusafil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba. Ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan mubina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni saya Al-Fakir yang lemah ini masih lagi ada di sini untuk berkongsi ilmu. Sekiranya masa yang diberikan peluang kita menuntut ilmu, kita ambil sedikit daripada ilmu yang telah dicurahkan oleh para ulama kita, iaitu karangan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Wa nafa'ana bi ulumihima wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumihim wa bi ulumikum fi darin amin radhiyallahu anhu. Kita masih lagi dalam bab daripada awal, mukadimah. Saya cuba untuk mempercepatkan supaya dapat kita memulakan bab yang pertama. Jadi semalam telah kita sentuh mengenai ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sebenarnya yang ajar kepada kita satu doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Itu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi maknanya kat sini kalau kita tengok konteks kat sini, mafhum mantuk dia, ilmu kita minta perlindungan daripada ilmu yang tak bermanfaat. Jadi maknanya ada ilmu yang bermanfaat. Jadi itu yang ilmu kita minta. Ya Allah, sebenarnya subhanallah ya, kalau kita tengok konteks doa ni, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa Nabi tak doa Allahumma inna nas'aluka ilmul yanfa'? Sebab nak beritahu kat sini, ilmu yang tidak bermanfaat tu memang kita minta jauhkan. Sedangkan ilmu yang bermanfaat tu dah dipahami. Jadi ilmu yang bermanfaat. Qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Macam mana hati yang tak khusyuk? Kita belajar, kan? Semalam kita sebut apa tujuan belajar? Tujuan belajar iaitu apa? Mendatangkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan kita belajar? Semua orang belajar. Apa saja ilmu. Sebab tu ilmu yang bermanfaat juga termasuk ilmu kehidupan. Bukan ilmu kehidupan tu tak boleh. Cucuk tanam, bertani, berkebun, beternak, menelayan. Itu ilmu dunia. Tapi ilmu yang bermanfaat. Kita kalau tengok orang Melayu kan, Orang Melayu ni ada tapak 8. Ini saya ambil ilmu orang tua lah. Tengok songkok kita, songkok orang Melayu. Cuba tengok dalam songkok tu ada apa? Ada tak macam arah mata angin?
arah mata angin. Itu kalau kita kira, nampak tak macam 8? Arah mata angin kan 8 tu kan. Dulu orang Melayu digelar orang yang mempunyai sifat tapak 8. Tapak 8 tu apa dia? Di antara tapak 8 tu adalah bercucuk tanam, berkebun, nelayan, apa lagi, menoreh. Itu semua ada tapak 8. Tak percaya tuan-tuan guna, baru guna handphone. Dalam kelas yang guna handphone kecuali yang nak merakam. Tapi nak kita kan kat situ ada menira pokok kelapa, ambil dia punya, wah itu semua. Jadi maknanya orang Melayu dulu dia ambil ilmu dunia tu ada manfaat. Hari ni ilmu kehidupan lah kan, ilmu engineer ke, doktor ke, perubatan ke, wiring. Kalau kita tengok wiring ni mungkin kita tak apa ni dunia, tapi kalau tak ada lampu apa buat? Gelap. Jadi maknanya ini pun ilmu bermanfaat. Apa ilmu yang tak bermanfaat? Ilmu MacGyver. Ilmu MacGyver tahu? Ilmu MacGyver tu budak ni tak tahu ni. Itu MacGyver ni dulu punya apa filem dia, filem yang menggunakan apa saja alat dan dunia ni, alat dalam keadaan kecemasan, dia boleh gunakan untuk menyelamatkan diri. Itu kira okey lah, menyelamatkan diri. Tapi jangan guna ilmu yang tu untuk merompak, mencuri, membunuh. Ini tak boleh. Ini ilmu yang tak bermanfaat, iaitu ilmu yang tak memberikan kepentingan, kemaslahatan umat. Itu. Jadi cikgu, kan, cikgu mengajar sekolah, jangan kata ini cikgu ni ajar bahasa English, bahasa kapiak. Dululah, zaman dulu ada orang kata kapiak. Tapi saya belajar dengan guru saya, Habib Umar. Habib Umar kata sebenarnya belajar bahasa bangsa lain ni bebas daripada tipu daya mereka. Ingat tak dulu 13 Mei dulu berlaku satu peristiwa dekat dalam panggung wayang. Dia keluar tulisan warna merah, tapi tulisan Yap Ahloy. Maknanya tulisan Cina. Siapa di antara kita boleh cakap Cina? Kan? Maknanya ada kepentingan. Sebab bahasa tu pun bukannya datang tiba-tiba. Allah izinkan. Kalau takkan tak ada orang Cina. Tak ada negara Cina. Dalam satu riwayat yang mungkin dhaif hadis tu, utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau kamu pergi negara Cina. Jadi tak mustahil lah. Dan kalau kita tengok dalam dunia ni pun, bangsa apa yang paling banyak Islam? 3. Cina, India, Melayu. Ini 3 bangsa ni yang paling banyak Islam. Jadi automatik tak boleh kita hina bangsa lain dengan sebab penghinaan kita tadi untuk bangsa tu. Tak boleh. Kan? Keling paria, dasar maknanya ada. Sebab kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, asbab hidayah sampai kepada Raja India. Raja India. Sebab tu kita tengok Raja India dapat lihat mata bulan sebelah 2. Sama juga dengan Cina. Kalau kita kata Cina ni yalah mungkin bukan nak kita rasis lah, tapi nak tidakkan Cina. Kalau takkan adanya apa? Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Dinasti apa tu? Saya pun lupa. Dinasti Tang ke dinasti Ming? Dinasti apa tu? Cikgu ni tu. Ni banyak cikgu lepas ni. Cikgu. Dinasti Ting Tang ke Ming ke? Kan? Ada cerita dia. Raja tu tak tahu raja tu dah Islam ke belum. Tapi dia tanya dengan Laksamana Cheng Ho. Bila Laksamana Cheng Ho sampai, dia kata, kamu pergi mana? Saya pergi dekat negara-negara ni termasuk Malacca.
Belaka. Jadi nak ceritakan, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat juga apa dia? Ilmu sihir. Belajar boleh, tapi mengamalkan tak boleh. Jadi apa gunanya belajar? Bukan belajar tu apa? Belajar untuk mengetahui, bukan nak mengamalkan. Dan boleh belajar cara nak mengawal dia. Mungkin kadang-kadang ada benda-bendanya daripada alat-alat. Jadi ini semua tak boleh. Baik. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ilmu paling tinggi sekali. Tak kira ilmu doktor ke, ilmu perubatan ke, ilmu engineer ke, ilmu buat rumah ke. Ini semua kalau ilmu tu mendekatkan diri kita kepada Allah, boleh. Dulu masa saya belajar, saya form 1, form 2, form 3 tu zaman Pak Lah, Allahyarham. Allahyarham Pak Lah. Ingat lagi, di antara matlamat Pak Lah punya Islam Hadari dulu tu, ini bukan cerita politik tapi nak ceritakan apa dulu. Tujuannya ialah untuk orang yang belajar akademik ni ingat Allah. Bila dia nak merawat, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak nasihat, dia nasihat agama. Itulah yang elok. Sebab itulah kat mana-mana kita, kalau kita bawa agama, insya-Allah selamat. Insya-Allah dijaga, insya-Allah dipelihara Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita hanya duduk dengan diri kita, dengan rasa kita yang mampu, kita yang kuat, tak lama. Sebab tu yang lama sebenarnya bila bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. So tengok ulama-ulama kita dah lama meninggal dunia, tinggalkan kita. Tapi amalan yang kita bawa tadi tu amalan mereka tu. Tak percaya nanti dalam kitab ni ada sebut apa yang kita buat tadi, ada dalam kitab ni. Sebab tu kitab ni kitab yang bagus untuk kita belajar. Dan dan di dalam kitab ini berhimpun ilmu yang bermanfaat dan dalam dunia, dalam akhirat. Maka terdapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Ada ayat Quran. Ayat Quran. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kalian rebut dunia negeri akhirat. Betul? Yang tadi dari negeri akhirat, takut Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Allah kata wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kamu lupa nasib kamu, bahagian kamu di dunia. Sebab itulah kita kena kerja. Jangan duduk menganggur, tanam anggur. Tanam anggur pun kerja juga. Dulu masa saya belajar kat Mesir dulu, orang yang belajar kat Mesir, dia ada cuti. Cuti dia pergi mana? Pergi Australia. Tapi belajar kat Mesir. Sebab ada cuti-cuti pergi Mesir. Pergi Mesir apa? Kutip buah anggur. Itu kan. Itu waktu orang Melayu kata tanam anggur, menganggur. Baik. Baik, insya-Allah. Jadi memberi manfaat, maka tak dapat tidak tiap-tiap orang mukallaf daripada mengenal akan dia. Bali hadza ahbabtu an utarjama masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyati fi hadzal kitabi bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifatalah bi kalamil arab. Tengok tu baik hati Syekh Abdul Samad Al-Palembani kata apa? Dikerana itulah kasih aku bahawa aku bahasakan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi. Ini zaman dia, zaman lah ni selai bulan Jawi pun tak boleh baca. Ini zaman Jawi popular. Hari ni zaman Jawi pun selai bulan dah tak tahu. Alif ya mim buaya. Alif tendang waw sarkis. Ya apa dah sarkis? Ustaz Fakih dia tak tahu. Dia budak-budak ni tak tahu. Dia tahu. Ke mana saya pergi tu? Itu filem Allahyarham Tun Sri Ramli. Masa dia tu dia nak belajar silat. Belajar silat. Lepas tu tok gurunya kata, ambil ini namanya pensel kontot.
Tulis. Kan? Dia bacalah satu perkataan. Hai mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang apa lagi ya? Mambang datang daripada gunung si Mamba. Yang seorang tu tengah tulis, berapa banyak mambang dah. Hai tulis. Dia pun tulis. 3 orang nak belajar silat. Kan? Jadi kata, berdampinglah aku wahai si Mambang. Hanya itulah pesananku wahai Mambang. Tapi jangan hafal. Jangan baca seorang-seorang. Kau kat hutan ni. Kalau tak pasal-pasal tak balik. Betul tu. Itu memang ayat seru. Jangan tak? Ayat seru la ilaha illallah. Jadi bila dia baca, okey. Sekarang baca. Seorang pun baca. Seorang tulis, dia tulis orang main bola. Satu lagi, mambang daripada mambang putih, mambang apa? Mambang air, mambang angin, tiba-tiba mambang hijau, mambang biru laut. Semuanya. Apa yang kau tulis? Ini tulisan apa? Dia kata ni tulisan Arab. Kan? Jadi nak katakan dulu orang belajar namanya kelas orang tua. Belajarlah Jawi. Ini hari ni tak tahulah. Ramai tak tahu Jawi. Boleh baca Jawi. Kalau boleh baca Jawi. Tapi saya tahu orang Johor kuat Jawi dia. Orang KL ni yang masalah. Jawi pun dah tak nak dah. Sebab tu kalau setiap negeri yang boleh mempertahankan Jawi, pertahankan Jawi. Jadi ulama ni kata dia tulis bahasa Jawi. Tahu tak kitab ni? Dia ada Rumi dah. Jadi orang yang tak pandai Jawi, ambillah Rumi. Itu yang kata. Ni namanya dia apa? Dia macam jin, tapi dia tak ada mata, dia tak ada titik. Oh, dia macam jin, dia tak ada titik, tak ada mata. Jin mata buta. Yang seorang lagi huruf kha. Kan? Huruf kha jadi ini pakcik tahu ni. Kan? Ingat apa ni? Ini huruf M. Tak pasal daripada Jawi jadi huruf M. Ini masalah. Kan? Jadi Syekh ni kata dia pun tulis Jawi. Sebab tu apa? Orang Melayu dulu dia tak pandai bahasa Arab. Dia tak boleh baca Quran. Tapi disebabkan tulisan Jawi itu macam bahasa Arab, jadi dia bolehlah belajar bahasa Arab. Itulah kepentingan belajar Jawi. Tapi kalau kita dah tak belajar Jawi, jangan nak faham Arab. Tapi Alhamdulillah, selamat orang Melayu ni masih kekalkan bacaan Al-Quran. Jangan pula bacaan Al-Quran baca Rumi. Apa Rumi ya? Romanes konsonan apa? Dia dah baca je dah. ANNNAS Annas Allazina ALLAZINA. Dia dah eja pula Rumi. Ini masalah. Baca Al-Quran tetap dengan siapa baca Al-Quran dengan tulisan Arab dapat pahala. Kan? Tapi dia baca terjemah tak dapat. Cuma ambil ilmu je lah. Baik. Maka dari kerana inilah kasih satu manfaat dengan dia, orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Baik dia. Sebab dulu orang belajar bahasa Arab tapi tak tahu, bukan faham. Jadi diterjemahkan. Sama macam Imam siapa nama? Idris Al-Marbawi. Idris Al-Marbawi punya semangat mengaji kat Mekah. Jadi dengan semangat mengaji kitab hadis. Tapi dia kata, ini kalau aku balik Malaysia ni, balik tanah Melayu ni, orang Melayu tak tahu ni. Jadi dia terjemahkan terus dalam bahasa Melayu lah, tapi tulisan Jawi. Nama kitabnya Bahrul Mazi, Lautan Air Mazi. Bukannya cerita Mazi tu ni keterkesan, tapi nak ceritakan semangat gairah untuk menulis kitab apa yang belajar. Ini saya bercakap ni berapa orang dobit. Tu orang belajar. Tapi tak apalah, nak tengok muka Pak Haji, okeylah. Baik. Jadi samaituhu bi hidayatis salikin,
fi suluki maslakil muttaqin. Lepas tu diberikan nama kitab ni, iaitu nama kitab ni Hidayatus Salikin. Jadi lepas ni kita kalau orang mengaji, kalau boleh jangan kita hanya tahu je. Kita tak tahu, tahu. Kalau boleh belajar saya nama dia. Terus ingat Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falinbani. Ingat terus. Siapa saja pelajar ni semua ni? Apa yang kamu belajar? Apa kitab Nahwu Sharaf? Siapa pengarangnya? Semua kena ingat. Kitab fiqh Safinatun Najah. Belajar. Banat Safinatun Najah. Siapa pengarangnya? Kena ingat. Kan? Maknanya itu baru betul belajar. Sebab tu hari ni kalau kita dengar penceramah, kadang-kadang dia cakap dia, tapi dia pun tak tahu mana sandaran dia, daripada mana dia ambil, rujukan mana. Kan patutnya cakap tu ada kitab apa, siapa bercakap, barulah kita orang kata apa, hujah tu walaupun bukanlah maknanya mantap, tapi hujah tu ada sandaran. Tak boleh main cakap je. Kan sebab tu eloknya kita belajar cantik. Kita belajar ingat. Kalau apa, dulu saya ingat seorang ulama, Mufti Tarim, Abang Habib Umar, Habib Ali Masyhur bin Hafiz. Dia pernah kata apa? Taktub bima ahsan tasma'. Taktub bima ahsan tasma'. Wa tahfaz bima ahsan taktub. Itu kaedah dia. Itu tulis apa yang kamu dengar, tulis dengan apa yang baik kamu dengar. Maknanya bila kita nak tulis, kita mesti dengar betul-betul. Jangan tulis dia langsung tak tahu apa tulis. Lepas tu hafal apa yang faham dengan tulisan. Kan apa yang baik pada tulisan tu hafal. Memanglah dulu masa saya belajar kat Yaman dulu, lagilah yang mengajarnya Habib Umar, yang mengajarnya ulama Arab. Ingat senang nak tulis. Dia tengah mengajar tu dia tulis je. Bila balik-balik, apa benda allazina? Tak tahu. Tapi ada poin-poin yang nampak. Situ yang kita hafal. Macam tu juga kita belajar kitab. Beberapa masalahnya tu. Dengan dia orang tiada mengetahui bahasa Arab. Pasalnya, dan aku namai akan dia dengan Hidayatus Salikin, pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Asal kitabnya apa dia? Bidayatul Hidayah. Apa makna Bidayatul Hidayah? Bidayah permulaan. Hidayah permulaan menuju hidayah. Itu kitab Arab. Kitab Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini pengarang Melayu, iaitu kitabnya Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Itu nama dia. Nama kitab dia apa? Hidayatus Salikin. Kan tadi Hidayatul Hidayah. Hidayatus Salikin, petunjuk pada orang yang salik. Salik ni apa? Saliknya diambil daripada hadis Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu hadis sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa berjalan menuju majlis ilmu, macam tuan-tuan lah, yang datang daripada rumah, datang semalam, datang hari ni, tahu tak? Sebenarnya kita menuju ke tempat ni, menuju ke majlis ilmu, menuju ke majlis zikir, sebenarnya dimudahkan Allah untuk masuk syurga. Itu yang matlamat kita. Kita nak masuk syurga, tapi kalau nak masuk syurga tak tahu jalan nak pergi syurga macam mana. Sebab tu beruntunglah siapa yang tak kira, minta maaf saya cakap, tak kira umur dah muda, umur muda dapat jalan ni, ataupun umur tua dapat jalan ni, yang penting dapat jalan ni. Jangan muda pun tak tahu jalan, tua pun lagi tak tahu jalan. Mana jalan nak pergi? Kan? Jadi pelajar-pelajar yang belajar sini, kalau boleh biar bawa hidup kamu tu berterusan. Jangan lepas ni pergi mana pula langsung dah tak tahu.
Ada orang hafal Quran, lepas tu dah tak jadi apa-apa. Dah tak tahu dah, pergi masuk sekolah bola. Sekolah bola tak ada langsung. Hari-hari cikgu hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka bola. Cikgu sudah tidur, mari kita main. Ini kan. Jadi maknanya biarlah kita jalan. Minta dengan Allah. Betul. Ada orang ikut jalan ni, last kali jalan dia jalan su'ul khatimah. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Sila hari bulan masuk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang dia hidup mula-mula bunuh orang. Bunuh orang dalam riwayat. Dia bunuh sampai 99 orang. Tapi setiap kali dia bunuh, dia insaf. Tapi bila dia jumpa orang, dia bunuh lagi. Ini memang suka kerja bunuh. Dia bunuh orang. Last kali 99 orang dia dah bunuh. Dia jumpa seorang, dia kata, "Tuan, saya dah bertaubat, Tuan." Tuan, baguslah kamu bertaubat. Bertaubat dia apa? Bunuh orang. Alamak. Orang yang nak nasihat tu pun bunuh. Berapa ramai kau bunuh? 99. Oh, dia kata tak ada lagi. Apa? Maknanya tak ada pintu taubat lagi. Kau dah berdosa. Sekali dia orang ni pun aku boleh bunuh. Sekali dia bunuh 100 orang. 100 orang dia dah bunuh. Bila dia dah bunuh 100, dia insaf balik. Aduh, boleh tak? Sebenarnya ini beza di antara abid dengan alim. Abid mungkin banyak amal, banyak ibadah, tapi tak tahu apa yang diibadahkan. Ini hati-hati. Jangan jadi bobrok. Jangan jadi burung belatuk. Burung apa? Burung kakak tua. Orang saya, Assalamualaikum. Dia pun, Assalamualaikum. Tapi dia pun tak tahu apa dia cakap. Kan? Jadi bobrok. Burung kakak tua. Jadilah seperti orang yang tahu. Seperti himar juga. Himar kot keldai, donkey. Dia bawa barang banyak, tapi dia tak tahu apa yang dia bawa. Jangan. Jadi sekali dia dah bunuh 100. Lepas dia bunuh 100, dia insaf. Dia jumpa seorang hamba Allah. Ini alim. Aku dah banyak dosa ni. Dosa apa yang kamu buat? Saya baru bunuh 100 orang. Dia dengar 100 orang. 100 orang dia bunuh. Lepas tu dia pun tapi alim, bijak. Dia kata, kamu tinggal mana? Saya tinggal sebelah sana. Oh, dia tahu itu kampung memang kampung Samseng. Itu memang kampung apa? Samseng kampung dusun. Itu memang kampung orang bunuh orang. Kampung mafia, kampung gangster. Jadi dia kata, kamu tahu tak sebelah tu kampung apa? Tahu. Itu kampung orang baik-baik. Aku nak kamu berhijrah daripada sana pergi sana. Dia pun kata, oh ya ke? Ini orang bijak. Dia pun kata, ya, kamu pindah. Lalu dia pun berhijrah. Jadi dalam perjalanan dia hijrah, tahu tak apa berlaku? Ditakdirkan Allah ambil accident, okeylah. Accident mati. Dia meninggal dunia. Dia ambil nyawa waktu tu. Takdirnya Allah ambil nyawa. Jadi bila dia meninggal dunia, apa yang berlaku? Yang berlaku bukan manusia bergaduh, malaikat bergaduh. Malaikat rahmat dengan malaikat azab bergaduh. Sebab apa? Sebab malaikat rahmat nak bawa dia masuk syurga. Malaikat azab kata, mana boleh, ini mayat saya yang punya. Maknanya dia nak masukkan dalam neraka. Dahlah malaikat sama malaikat bergaduh. Sebab tu saya cakap dalam hidup ni, khilaf ni memang ada. Tak kira siapa pun. Hatta malaikat pun khilaf. Ini pula manusia. Ini khilaf sampai bergaduh, sampai hukum orang kafir, burung syirik. Ini masalah. Malaikat. Kan malaikat bergaduh. Tapi mesti ada orang yang adili. Sebab tu dalam dunia hari ni, kita bergaduh, siapa adili? Yang A kata A, yang B kata B, yang 6 kata 6, 9 kata 9. Buat 6,
Orang sebelah sini pandang apa? 9. Orang sebelah sini pandang apa? 6. Mana betul, mana salah? Ini yang hari ni. Seorang kata, wah ni betul, ini cara betul, cara Nabi. Ini tak ada, bukan cara Nabi. Ini bid'ah. Ini masalahnya. Kan? Jadi jawapannya apa? Kalau ada Nabi. Tapi Nabi ada tak? Tak ada. Sebab tu kita berselisih sampai hari ni. Tak boleh, betul ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab masing-masing menegakkan pendapatnya. Jadi malaikat dah bergaduh. Apa yang malaikat Jibril kata? Bergaduh nampak? Malaikat Jibril datang, ai tunduk. Kenapa? Yelah, dia dah bertaubat. Aku nak ambil dia masuk syurga. Kamu pula? Yelah, dia dah bunuh orang 100. Mesti layak dia masuk api neraka. Allah SWT wahyukan. Allah SWT beritahu kepada Jibril, ya Jibril, suruh malaikat 2 ni ukur yang mana jarak paling dekat, ambil dia. Allah, tengok kasih sayang Allah SWT. Yang 100 dibunuh tadi tu, Allah tetap adili. Walaupun 100 dah bunuh, baru je nak insaf, baru nak hijrah. Kan? Lalu malaikat pun kata, jarak daripada sini, jarak daripada tempat dia mati, tempat dia meninggal, sampai ke kampung baik lebih dekat daripada kampung jahat. Akhirnya Allah kata, sudah, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang ada dalam majlis macam ini, minta dengan Allah, mudah-mudahan berkekalan sampai kita meninggal dunia. Sampai, kalau boleh minta dengan Allah meninggal dunia dalam majlis umpama ini. Kalau boleh hatta dalam rumah pun kita tak nak. Kita nak tengah mengajar, meninggal dunia. Nak belajar, meninggal dunia. Mengaji, meninggal dunia. Baca kitab, meninggal dunia. Zikir, meninggal dunia. Sembahyang, meninggal dunia. Allah, itulah meninggal dunia yang dicemburui. Wallahu ta'ala a'lam. Dan aku namai pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah. Wallahu as'alu an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslih. Amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku pohonkan Allah Ta'ala bahawa ia memberi manfaat. Ini siapa kitab? Ada. Ini kitab ni tulisan Jawi lama. Sebab tu dulu ada orang mengaji, dia kata dal ba waw mim kaf ta. Di bom Mekah. Padahalnya di bumi Mekah. Ya, tak ada. Itu tulisan lama. Sebab tu hati-hati. Orang yang nak baca kitab ni, kalau elok dia memang dah baca kitab. Kalau tak, memang dia teraba-raba jugalah. Macam ni. Dan aku pohonkan. Kalau ikut bahasa kita sekarang ni, pawaw hawaw nun. Ni pohonkan. Dia pohonkan. Lepas tu ada satu lagi. Ni cerita orang baca kitab lah. Baca kitab zaman dulu, baca kitab Arab. Dia baca kitab, iza zahaba ilal masjid fa'alaika bisikin wal waqar. Siapa kira tu? Ya gila. Ini siapa pandai bahasa Arab tu? Iza ja'a Iza zahaba ila masjid fa alayka bisikin wal waqar. Bukan wal waqar, wal wafar. Jadi dia pun baca kitab. Baca kitab agaknya dia pun pergilah masjid. Dia masjid, sebelah kanan dia bawa pisau, sebelah tangan kiri dia bawa tikus. Pergi masjid. Orang pun pandang, kenapa bawa tikus bangkai? Bangkai dengan bawa pisau. Dia kata kan ada hadis. Hadis apa?
idza dhaba ila al-masjid fa alayka bisikin wal wafar. Lepas tu rupanya dia bercakap tu dengan orang alim juga. Dia pun cakap, "Hat, kitab, mana? Tengok kitab. La ilaha illallah." Rupa-rupanya tertinggal baris. Baris yang tu tersilap. Lepas tu titik. Ini apa? Cetakan dah. Kata Allah, sebenarnya fa'alaika bisakinah. Sakin atas, bukan balik bawah. Kalau sikin, pisau. Kalau atas, sakinah, tenang, ketenangan. Bila pergi ke masjid, datang dengan tenang, jangan gopoh-gopoh. Wal wafar, sebenarnya ada satu titik tertinggal. Wal waqar. Waqar tu maknanya jangan apa ya? Jangan buang apa? Jangan apa? Waqar. Waqar ni maknanya jangan, bukan gopoh. Bolehlah. Jangan buang apa tu? Tenteram. Maknanya jangan kita datang daripada gopoh ataupun dalam keadaan termengah-mengah. Kan, sehingga kita nak semayang pun kan, maknanya tenang. Sebab saya pun baca tadi, dan aku pohonkan, mana aku minta kepada Allah Ta'ala bahawa ia memberi. Nampak? Mana ada titik ya? Ada titik ya? Tak ada kan? Memberi manfaat dengan dia seperti manfaat dengan asalnya. Amin ya Rabbal Alamin. Minta dengan Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat sebagaimana manfaat yang asal. Maknanya manfaat apa yang diberikan oleh Allah SWT juga kepada para kekasihnya, para orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tiada daya pada menjauh daripada maksiat. Ini selalulah kalau kita ingat. Saya masa belajar Safinatun Najah, sampai hari ni teringat kalau sebut la haula wala quwwata illa billah, apa artinya? Apa arti bahasa Melayu? La haula wala quwwata illa billah. Selalu kita ada, tiada Tuhan tiada daya dan upaya melainkan izin Allah SWT. Ini terjemah Melayu. Tapi kalau ikut mafhum daripada murad min hazil kalimah, apa kehendak ayat ini? Sebenarnya tidak ada daya untuk aku buat taat. Kita kalau buat taat, tak ada daya. Siapa yang mampu bawa kereta datang ke sini? Kalau tiba-tiba nak bawa kereta tayar pancit, bawa kereta minyak tak ada, tak boleh jalan, rosak. Jadi Allah yang izinkan. Sebab tu tiada daya untuk melakukan ketaatan. Siapa pun nak sembahyang, kalau Allah berikan kita kekuatan, kita dapat sembahyang. Tiada daya dan upaya, tiada daya untuk ketaatan, upaya untuk maksiat. Jauh daripada melakukan maksiat, jauh daripada melakukan dosa, upaya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tiada upaya pada berbuat kebaktian melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Warattabtuhu ala muqaddimati wa sab'atin abwab wa khatimatin. Dan aku hantarkan kitab atas, dan aku aturkan kitab atas 1 muqaddimah dan 7 bab dan 1 khatimah. Ini isi kandungan. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, kita jumpa lagi. Warattabtuhu, tanda warattabtuhu ala muqaddimatin, iaitu menyusun. Jadi kitab ni menyusun, ada 1 bab muqaddimah, ada 7 bab isi, khatimah penutup. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung al-muqaddimatu fi bayanil ilmi nafi' wa fadlih. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa rabbuna haqqan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an mu'allimina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa du'a'in la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami, peliharalah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diterima olehmu, doa yang tidak dijawab olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan jawablah permintaan kami, mudahkan hidup kami, lepaskan segala kesulitan kami, tunaikanlah segala hajat kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berhak untuk masuk dalam syurga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para kekasih-Mu, orang-orang soleh di kalangan kami semua. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu, ya Allah, dan kami mohon padamu ya Allah, khususnya pengurusan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ya Allah, tuan guru kami Abi Ustaz Athaillah dan Umi Sarimah, dipermudahkan hidup mereka berdua ya Allah. Berikanlah kesihatan berpanjangan pada mereka ya Allah. Kami masih memerlukan mereka ya Allah. Jagalah mereka untuk kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah kesihatan mereka untuk kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hati mereka berdua sentiasa gembira. Mudahkan hidup mereka ya Allah. Lepaskan segala kesulitan mereka ya Allah. Para penuntut ilmu yang hadir di sini, anak-anak, banin, banat yang mengaji di sini ya Allah, jadikanlah mereka orang yang baik. Jadikanlah mereka orang yang mengambil ilmu ini sehingga mereka dapat memberi manfaat pada orang yang lain. Dan juga orang yang hadir di sini ya Allah, mudahkan hidup mereka ya Allah, senangkan hidup mereka ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu pada hari ini, pada malam ini, asbab untuk Engkau memberikan kepada kami kasih sayang-Mu, kecintaan dan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu sebanyak-banyaknya kepada kami semua ya Allah, khususnya pada tempat ini ya Allah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya hannan, ya mannan, ya badi as-samawat wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya muhawwil al ahwal, hawwil halana wal jamal mati sayyidina Muhammad ila ahsanil hal. Ya Allah, dan kami, sebagaimana Kau turunkan rahmat-Mu pada tempat ini di dalam bulan Zulhijjah, kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu, kecintaan dan keredaan-Mu pada seluruh ahli jemaah haji yang berada di Mekah, yang sedang bersiap sedia untuk pergi wukuf di Arafah. Kami mohon padamu ya Allah, saudara kami yang berada di bumi Palestin, selamatkanlah mereka ya Allah. Peliharalah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, peliharalah mereka ya Allah, selamatkan mereka daripada musuh-musuh-Mu ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana